Dia cakap alah kak. Apa dia? Hari ni sup ayam dan siput sedut. Oh tak boleh, astagfirullah, saya lupa. Biasalah hari tamu puasa kan kadang-kadang dia lupa. Terima kasih sebab tegur. Itulah saya nak 6.30 ni sebab makin kuat pula mama kat dapur tu. Itu adalah macam hint. Ni balang kuih raya saya. Jangan post yang tu tau. Kau tak ada screen record kan? Balang. Projek kurang apa Bella akan bagi tahu nanti insyaAllah. Tak sabar nak bagi tahu korang. Tak sabar nak reveal. Tips maintain body. Kita selalu share kan. Sebenarnya kalau kita amalkan apa-apa saja body supplement ataupun slimming produk dia berbalik pada kita juga. Kita pun kena usaha juga. Yang mana workout. Bella lately dah jarang sebab busy sikit, tapi I will definitely nak mula balik. Okay lah. Okay, nak masak juga. Saya ada my favourite bracelet tapi hilang. Actually sedih juga. Jatuh. Okay. Nak masak lah ni. Okay, thank you so much pada semua. Selamat memasak pada yang tengah masak. Selamat pergi ke bazar, tapi balik cepat-cepat nanti jam. And semoga semuanya sihat-sihat selalu. Yes, intinya kacamata. Okay, saya nak kembali ke dapur. Sebab tengok ni, bahan-bahan saya pun saya tak blend lagi. Ayam saya pun ada kat sini. Okay, thank you. Tengok abdi gigi. Belum lama lagi 4 bulan. Okay. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye. Oh, batang buruk kacang hijau. Kacang dal. Kacang dal bukan kacang hijau. Mana kacang dal pula? Kacang hijau kan kita buat kan, Liz? Kacang hijau dengan kacang dal. Kita campur. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dapat tak? Okay, so kalau korang dekat sini yang mana nak bantu untuk jaga dalaman kan? Dia kata Kena ambil suplemen ni sepanjang hayat kah? awak Dia sebenarnya macam mana kita setiap hari kita gosok gigi, macam mana kita setiap hari cuci muka. So penjagaan dalaman ni kadang-kadang kita tak tahu macam mana keadaan dalaman kita. So as long as kita rasa kita perlukan suplemen untuk jaga kesihatan, tak ada masalah. betul. Okey, nak cantik luar dalam. Betul tu awak. Tapi untuk jaga dalaman tu, okey, sebab diri kita ni memang apa orang kata? Kita ni bertanggungjawab atas diri kita juga untuk jaga diri, untuk jaga kesihatan dalaman. Betul tak Bella? Betul. Thank you Eliza. Thank you. Korang terima kasih tau korang. Ni Bella AI ke Bella betul? Saya adalah Bella betul lah. Bella betul lah guys. Assalamualaikum. Saya pernah juga pernah jumpa dan ambil gambar dengan Bella. Cantik dia comel. Betul korang. In real life lagilah macam anak patung. Awas. Okey, comel-comel je. Okey, yes. Sebab kita makan macam-macam dekat bazar Ramadan. Betul. Sebab kita tak tahu kan Bella? Ingredient. Yes, betul. Minyak ke. Apa-apa ke. Sebab di luar kawalan kita. Yes. So, nak bantu untuk naturaliskan balik. Prevent. Okey, makanlah ni korang. Kadang-kadang umur, ada customer kita, umur baru 23, diorang ada fatty liver tau Bella.
Yes. So, sebab tu dah cakap, korang boleh tengok feedback. Okay, ramai juga customer yang makan, diorang consult dengan doktor juga. Okay. Bella pun kena... Bella memang bersemangat korang. Tadi, sebab sekarang ni dia tengah go through comment. Sebab sementara dia tengah tunggu 6 minit. Betul. Dia nak Kita jawab lagi soalan 6 minit korang. lagi. Go Bella, go. Okay, suka join live hari ni. Mesti, awas kena suka. Oh ya ke? So kita nak buat lagi. Korang, siapa lagi nak tengok testimoni kita? Buat Ramai-ramai